Yang ni Wuben ada hantar satu lagi flashlight dekat saya. Dan macam biasalah, macam sebelum ni lah, dia hantar tapi tak beritahu saya. Okey, saya baru ni saya ada terima 3 offer untuk lampu. Yang pertama Olight, yang kedua Sofin, yang ketiga Hot Light. Tiga-tiga ni saya tolak pasal saya rasa saya sibuk, saya tak ada masa nak buat. Tapi yang kali ni Wuben ni dia hantar, dia terus hantar je, dia tak tanya saya. So bila barang dah sampai kat saya, tak nak saya kena buat jugalah. Kira bijak jugalah strategi ni kan. Okey, lampu ni saya tak buka lagi, saya tak unboxing lagi. Saya cuma buka tip atas ni je. Saya buka, saya nak tengok. Tapi saya tak jadi buka pasal saya nak unboxing, ajak anda unboxing sama-sama. Pasal saya nak kongsikan keterujaan saya tentang lampu slow ni. Kenapa saya teruja? Okey, macam anda biasa lihat lah, kalau Wuben punya jenama ni selalunya dikeluarkan lampu slow jenis apa? Bentuk petak, bentuk kecil, nipis lah, macam-macam bentuk-bentuk pelik-pelik tu lah. Dan yang ni adalah pertama kali saya terima flashlight yang berbentuk seperti kebanyakan flashlight. Okay. Dia sepatutnya tak teruja lah, tapi saya teruja sebab selalunya sebelum ni dia hantar semua flashlight bentuk pelik-pelik kan. Kali ni dia hantar flashlight yang berbentuk macam ni. So jom kita unboxing sama-sama dan sebelum tu dia ada hantar juga kat saya topi. Kita tengok topi kejap tengok topi. Dia tak beritahu yang dia hantar barang ni. Topi ni saya tak tahulah untuk saya pakai ke, dia saja bagi ke untuk review ke, saya tak tahulah kan. Okey, jadi saya tunjuk je lah. Okey, dia kain macam warna jean tu, Wuben. Tengok dia punya logo dia macam lampu suluh tu lampu suluh. Lepas tu dekat sini Easy Carry Light Innovator. Okey, itu dia punya trademark dia lah, Easy Carry Light ECL. Dia buat lampu suluh yang mudah untuk dibawa yang itu bersaiz compact lah. Dan ini first lah saya terima lampu suluh yang berbentuk normal. Yang sebelum ni tak normal lah. Bukan tak normal, sebenarnya unik. Okey, ini pertama kali saya buka lah ni. Okey, kita unboxing sama-sama tu dia. Macam anda biasa kalau lihat sebelum ni, Wuben punya kotak memang cantik. Memang cantik. Cuma yang ni pada saya dia tak secantik yang sebelum ni. Yang sebelum ni dia unik lah. Dia macam dia buat macam style-style kotak telefon tu So jom kita buka dia. Okey, macam biasa dia ada manual. Lepas tu, okey, ni flashlight dia. Kenapa terbalik? Ke memang macam ni? Saya tak tahulah arah dia macam mana kan. Okey. Dalam ni, dalam kotak ni dia bagi tahu lah aksesori yang dia bagi. Kabel, lanyard dan juga o-ring. Ada 2 dia bagi. Okey, tolak tepi dulu. Yang saya teruja nak tengok yang ini. Dalam tak ada apa lagi Dia maknanya dia tak ada bagi apa? Pouch, dia tak ada bagi apa nama? Holster. Okay, so nak pakai dia kena letak kat poket lah, ataupun kena beli holster yang apa nama additional. Okay, so secara kasarnya inilah bentuk dia. Bila saya tengok flashlight ni, saya rasa dia macam apa tahu? Dia macam style-style flashlight diving. Tapi saya rasa bukan diving ni. Saya rasa bukan flashlight diving ni. Pasal apa tahu? Anda perasan tak, flashlight ni dia berbentuk macam plain je. Selalunya flashlight berbentuk plain ni adalah flashlight diving. Pasal apa? Kalau anda tengok, kalau anda biasa kebanyakan flashlight kan dia ada macam apa, bergaris-garis tu kan. Sebenarnya bergaris-garis tu dia buat tu ada tujuan dia. Dia nak memaksimumkan surface permukaan flashlight supaya lebih banyak haba dapat disebarkan. Tapi kalau kenapa flashlight diving ni tak buat macam tu? Pasal diving ni kita guna dalam air. So automatic flashlight ni dia takkan panas lah, dia akan sejuk je duduk dalam air. So dia punya style ni macam flashlight diving. Tapi saya tak tahu, saya tak study apa-apa tentang ni. Nanti kita tengok. Tapi saya rasa bukan flashlight diving ni, pasal dia tak ada bagi tahu pun untuk diving. Dan dia punya IP rating dia IP68. So ni bukan diving punya ni, tapi style dia macam diving. So macam biasalah, apa-apa flashlight, apa jenama pun anda mesti kena buka ni dulu. Buka sini dia mesti ada dia punya ni. Okey, buka. Kita tengok bateri dulu. Oh, bateri dia besar. Bateri dia 21700. So dia punya runtime dia boleh tahan lama, boleh pergi lama ni. Tentang function apa semua, dia ni kita boleh tengok kat kotak je. Okey, dia ada beritahu apa mode yang dia ada. Dia ada mode SOS. Ni special mode lah, SOS dengan strobe. Okey, yang normal kita akan pakai adalah low, medium, high. Low, medium, high. Cuma yang moon dengan turbo ni kita akan guna sesekali saja. Turbo ni untuk kita nak tengok sesekali, nak tengok, nak suluh tempat yang kadang kita memerlukan terang betul. Contoh nak suluh dekat dalam gaung apa semua. Kalau mulat ni pula biasa digunakan untuk kalau anda nak cari barang berdekatan pada waktu malam,
dalam kemah, cari barang dalam beg, okay, kita akan gunakan mode moonlight. Secara normal ni kita akan guna low, medium, high. Okay, so inilah flashlight dia. Okay, dia punya sedikit info dia bagi tahu lah kat sini, maksimum outputnya 3000 lumen. Okay, so tanpa cerita banyak, saya terus nak ajak anda kita test terus Okay, kalau luaran ni saya rasa tak ada apa yang saya boleh kongsikan. Okay, dia macam ni je. Okay, so jom kita test waktu malam ni terus Sementara nak menunggu hari malam, saya nak tunjuk lagi satu dia punya keunikan ataupun kelainan dia berbanding kebanyakan flashlight. Yang pertama dia punya ni, nak charging dia ni kita kena unscrew dia ni. Dia ada type C kat sini. Okay, so tutup balik. Dan satu lagi ni, dia punya mode dia ni moon, low, medium, high. Kemudian dia bukan patah balik ke moon tau, dia reverse balik. Medium, low, moon. Tengok selalunya flashlight biasa lepas high dia akan patah terus ke sini. Yang ni dia tak ada, dia reverse balik. So contohnya macam ni. Dia ada satu button saja saya tekan adalah mode moon Okay, tekan dia pergi ke low, medium, high. Lepas tu dia patah balik. Medium, low, moon. Okay, untuk turbo saya kena tekan 0.5 second, dia second mode turbo. Okay, kalau untuk nak access ke strobe pula, kita double klik je, tekan separuh je, 1, 2 strobe. Okay, kalau untuk SOS 3 kali, 1, 2, 3 dia akan pergi ke mode SOS. Okay, so tu saja yang boleh saya kongsikan pada waktu siang. Selebihnya jom kita test pada waktu malam. Jadi malam dah tiba, so jom kita test Wuben L3 ni. Okey, keadaan kat sini tak berapa gelap agak cerah lah pasal ada banyak lampu keliling ni kan. Cuma langit gelap. Langit gelap pasal apa gelap? Pasal tak ada bulan. Okey, sebelum tu saya nak kongsi sikit. Dekat jam ni kita boleh tengok keadaan bulan Okey, kita scroll ke bawah, kita pilih ni. Okey, moonrise ni saya masuk ke dalam. Okey, untuk hari ini dia bagi tahu keadaan bulan adalah waning crescent. Maksudnya bulan sabit tengah nak mengecil. 10% ni adalah 10% sahaja cahaya bulan yang dipantulkan. Nampak? Bulan sabit 10% sahaja. Dan dia terbit pada 4.26 pagi baru dia ada, baru dia keluar. Dan 4.49 petang nanti baru dia akan terbenam. Cuma siang kita tak nampak lah pasal siang matahari lebih kuat kan. Dia bukan setakat hari ni sahaja, kita boleh tengok hari-hari lain lagi. Contohnya hari esok, okay, berapa persen? 5% lagi kurang, 2%. Lepas tu 21 Oktober new moon. Malam ni memang gelap betul lah. So dengan adanya function-function macam ni, dia banyak lah benda kita boleh pantau. Kita boleh rancang aktiviti kita. Contohnya kalau nak camping, best adalah pada waktu bulan terang. Pasal apa best? Bila waktu bulan terang, kita tak perlu bergantung pada cahaya flashlight semata-mata. Cahaya bulan tu dah boleh cover dah. Nak bergerak waktu malam pun, kat campsite pun tak pakai lampu suluh pun tak apa. Okey, so tanpa cerita banyak, jom kita test Wuben L3 ni. Bukan Garmin Garmin ni saya selit je. Jom. Keadaan sini dia agak cerah pasal dia ada banyak lampu kat tepi-tepi ni. Nampak ada lampu construction kat sana. Lampu-lampu banyak lah ni. Kaya dengan lampu apartment sana semua. So ada cahaya jugalah sama-sama. Okay, so ni adalah keadaan tanpa lampu suluh Okay, macam ni. Kita mulakan dengan moonlight dulu. Okay, ni adalah moonlight. Cahayanya sama-sama je. Untuk berjalan dalam gelap memang tak praktikal lah. Tapi dia berguna untuk kalau kita nak suluh benda dekat-dekat. Okay, nak membaca dalam gelap boleh. Kemudian ini adalah mode low. Okey, mode low ni macam anda dapat lihat dia macam cerah kan. Sebenarnya dia tak adalah cerah sangat. Pasal nampak dia ada bantuan cahaya kat tepi kan. Okay, ni adalah mode low. Dan buatkan dia nampak cerah juga pasal dia ada pantulan daripada tile ni. Dia berbeza dengan lantai hutan. Kalau lantai hutan, contohnya rumput adalah lantai hutan bila kita suluh, kita akan nampak lampu suluh kita sejemput ni je kan. Pasal apa? Pasal dia tak berapa memantulkan cahaya. Berbeza dengan lantai. Kalau lantai ni dia reflect cahaya, jadi kita nampak lebih cerah. Okey. So test mode medium lah. Okey, ini adalah mode medium. Okey, mode medium ni sedang-sedang elok kalau nak berjalan dalam gelap. Okey. Nampak tu. Dia boleh suluh kat pokok-pokok ni semua. Nampak ni. Tu dia. Ini adalah mode medium. Okey, sekarang mode high pula. Okey, high. Untuk berjalan best pakai high ni.
Dan dia punya hotspot ni agak luas Ni tengah ni panggil sebagai hotspot. Yang keliling yang ni tepinya dia panggil sebagai spill. So anda dapat lihat spill dia pun agak luas. So kalau nak berjalan dalam gelap memang selesa lah, selesa. Dia tembaknya lampu slow ni tak adalah jauh sangat. Nampak? Dia tak jauh sangat. Tapi dia sedang-sedang elok kalau nak berjalan dalam gelap. Pasal apa? Dia punya hotspot dan speed dia luas. Okey, dalam masa sama dia tembak nak kata jauh sangat tak adalah. Tapi okey lah, cukup lah kalau kita nak suluh kat pokok-pokok tu kan. Contohnya tanpa lampu suluh. Tu lampu suluh. Boleh tahan lah. Dan ni nak suluh dalam tasik. Sampah pun banyak. Itu dia. Dan kita test mode turbo. Turbo ni dia tak boleh pakai lama pasal dia panas. Saya pun tak gemar pakai. Pakai sesekali boleh. Okey, ni hot hide balik. Tu dia. So dalam tasik kita boleh nampak clear lah. Okey. Seterusnya kita test mode strobe. Okay, ni adalah strobe. Macam anda dapat lihat strobe ni dia ada macam frekuensi, ada irama dia kan. Sebenarnya dia ada sebab juga dia buat macam ni. Kalau tak salah saya lah, dia nak menambahkan efek pedih pada musuh yang kita suluh tu. Pasal apa? Pasal dia sentiasa berubah-ubah. Jadi mata kita tu tak sempat nak adapt dengan cahaya tu. Dia dah bertukar mode. Dia bertukar. So mata kita tak sempat nak serasikan dengan cahaya tu. Okay. Kemudian kita try SOS pula. 1, 2, 3. Ini adalah SOS. SOS ni 3 kali laju, 3 kali perlahan. So kalau pasukan penyelamat kalau tengok cahaya ni dia akan faham lah ini adalah cahaya orang sedang meminta bantuan. Lampu ni kalau untuk kegunaan harian pun pada saya nice lah. Untuk EDC pun okey. Pasal size ni pun nampak tak besar sangat. Okey lah ni, just nice je. Dan saya kira sekadar tu sajalah review ringkas pada saya tentang Woburn L3 ni. Okey, jumpa lagi. Bye bye.